Apa pendapat you tentang Anwar ni? Pendapat saya, Anwar ni di social media, saya katakan di social media, okay, banyak kita nampak orang kata dia spin dan suka spin, raja spin, macam-macam lah label spin ini terhadap beliau. Bagi saya, ini pendapat peribadi saya, okay, ini saya bukan fitnah ataupun bukan hasutan lah. Ini hanya pendapat peribadi saya. Saya menasihatkan beliau jumpa doktor. Kenapa? Sebab saya rasa beliau ni ada penyakit, beliau ni sakit. Okay? Sebab spin ni, kalau bagi saya, pendapat saya, spin ni adalah dia kekal di dalam satu isu. Dia spin saja. Itu namanya spin down. Tapi isunya satu saja. Tapi saya rasa Anwar ini, dia hari-hari berubah. Dia berkentaan. Hari ini A, besok B, lusa C. Jadi ini bukan spin. Ini saya rasa mungkin ini adalah satu penyakit lain bagi saya. Ini tafsiran saya, tafsiran saya peribadi. Jadi saya menasihatkan beliau mungkin boleh jumpa doktor, tengok apa yang berlaku sebenarnya. Saya rasa mungkin dia terlupa apa hari ini dia cakap, besok dia cakap lain, mungkin dia terlupa. Tetapi manusia takkan terlupa sebegitu cepat. Hari ini cakap besok lupa, hari ini cakap besok lupa. Kalau begitu, hari ini cakap besok lain tak konsisten, bermakna mungkin beliau ada penyakit. Mungkin. Jadi mungkin beliau kena berjumpa dengan doktor, cuba cek lah apa yang berlaku sebenarnya.